raya kedua. Raya di rumah Pak Long di Taman Kemas JB. Ramai orang. Ada lagi. Tapi yang mana? Yo, ada je gesek dia. Ada. Okey. Ni chef. Mai raya. Baik ni. Malah lah tak apa. Aku tak stable lah. Rekod. Selamat datang ke sini Salma. Open house. Open house. Ya. Itu. Tengok tak show saya lah. Oh, tu lah. Oh, ramai lagi Ini pengarah tau. Bukan ramai betul dapat TV tau. Tegaknya. Oh, boleh ni. Oh, lawan mati aku. Habislah kalah mak ini. Semalam dia kalah. Macam nak berjumpa tunang dia je. Okey. Kalau ada bangsat. Ha? Dia nak satu lagu. Nyanyi cepat. Oh yo. Okey. Gambaran. Pakai kasut. Kasut pakai kasut. Okey. Ya. Gambar dulu gambaran. Gambaran. Cincin hijau yang tu. Dah. Mana? Banyak sana pula. Antara mengelis. Nak balik lagi ke bangsat. Dah datang. Dia datang. Kalau nak Nanti make up ni saya tu kena pakai aircon. Dia memang ada nama Dia nak tenang lah, tenang. Nenek dah tunjuk gambar Anak kandung Amin. Saja. Dalam. Tapi itulah apa saya ingat yang jodohnya tu. Yang penting. Tapi kau dah artis ni. Masuk TV semalam. Kau dah artis. Berlubuk tu TV. Naik 10 kilo. Oh ya. Bulan. Kan nampak kan? Baru dia sampai tunggu duduk. Ya ke? Sanggup. Tak ada bawah dah. Kau buat dulu. Jangan nak tengok Eddie. Sajalah tu lagi jodoh kalau mana. Buat dia nak dekram. Ada Ayo kat sini. Kalau. Ni nama Haban ke apa ni? Maban lah. Haban lah. Nama saya Wan. Abang nak. Haban dah buat. Tengok tu kan. Sangat lah. Baru masuk. Bangun. Tasha. Yang mulai tak cek tau. Yang jam yang lain tak tu. Nampak. Raya. Yasin. Ni apa dia apa? Mawar kan? Mana mawarnya? Mawarnya tak ada. Dalam dalam. Oh, Zina. Ha? Kakak mana? Ni dah Mahaban, insya-Allah. Ni ada. Imam dari Maban. Tu Mahaban. Pakai batu. Aku dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu Ya
Kita pada hari ini ini isi saya. Ucapan tukang masak ada tak? Ucapan tukang masak. Ucapan ayah bagi ucapan. Abang cepat sikit. Bang ucapan. Simpan yang kas. Setengah jam. Dah kita punya memang kebiasaannya pada setiap tahun hari raya kedua memang adik-beradik dan keluarga datang ke rumah Pak Long. Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan tahun 2026 ini Pak Long masih ada lagi bersama, tapi mudah-mudahan kalau dipanjangkan usia Allah bagi kesempatan itu betul-betul insya-Allah kita akan bertemu lagi. Tapi di situ betul bukan makan ngada, bukan juga buat. Bila Pak Long tadi selawat yang dituai oleh Mama tadi, Pak Long menghadap sini. Tapi bila dipandang gambar ruah yang senyum itu menggambarkan bahawa dia di dalam di tempat-tempat orang yang mengajarkan semua yang mudah-mudahan di tahun depan semua sekali diberi kesempatan untuk berkunjung seterusnya lah, jadikan dia sebagai tradisi. Walaupun kadang-kadang Long tak ada, ingatkanlah kalau ini dah tradisi Long, kalau Long tak ada, kat mana tak ada,
terlanjutkan dari sini ya. Jadi sebelum itu tak mengucapkan saya mohon ampun dan maaf. Maklumlah dia orang tua ni kadang sensitif, percakapannya tidak dipikir dulu. Jadi kalau terlanjur perkataan yang menyinggung perasaan, tingkah laku yang tidak dikenal orang dulu, kalau minta maaf. Bukan disengajakan, mungkin di luar daripada kesedaran yang Pak Long Datuk ni. Jadi oleh itu, terima kasih kepada Mana Yanti. Pada akak dan anak-anak yang berdiri bersama, pasal dia meneruskan tradisi kepada mak arwah mak dia. Jadi meneruskan tradisi, mudah-mudahan ini akan berlanjutkan dan setiap tahun berilah kesempatan. Dan berbangga jugalah orang yang jauh di utara tanah air. Kalau dah berhenti dah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bertambah seri lah Datuk Syed dan kena. Jadi dengan itu kita hargailah orang yang paling jauh kan? Orang jauh memberi ucapan semangat kita. Jangan lupa orang paling box sekali tu. Dia macam baju. Dia macam baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semualah semualah adik-adik kita yang kita kasih sekalian. Jadi syok juga raya Pak Umar Nyai tu. Jadi suasana tu mungkin dah tak ada, tapi selepas Nyai dah tak ada, kita kat rumah Pak Long. Amin. Jadi bila kita kat rumah Pak Long, raya kedua kita satu kat rumah Pak Long lah. Jadi Hafiz dengan Azhar ni ada tahun yang boleh balik, ada yang tak boleh balik. Tapi saya ingat selepas ni Hafiz kat sana pun dah tak ada siapa lah. Dia nampak Tu, apa tu? Ada rakam. dia ada buat. Jadi insyaAllah kalau Azhar kata balik, kita balik. Kalau tak balik itu sebab dia tak salahkan. salahkan dia. Tapi dia nak dibohong mak dia tu. Tahun ni dia bawa. Jadi bagi pihak keluarga Hafiz lah semua kat sana apa yang mengucapkan selamat raya, maaf lahir dan batin, dan Hafiz amat menghargai lah semua keluarga kita ni yang ada semua ni. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin. Terima segala amalan kita dalam Amin. jadi kita mohon keampunan juga kepada arwah-arwah yang telah pergi menemui kita. Jadi macam kalau keluarga Hafiz ni setiap tahun lagi 2024 tu dah tak rasalah suasana raya ni kan. Sebab setiap kali raya ni mengeratkan teringat kan dekat arwah Pijun yang selalu bersama kita. Jadi di akhir sekali kita sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah lah kepada semua arwah yang telah melalui kita. Al-Fatihah. Khususnya kepada maklum lah, tuan rumah Tuan maklum yang selalu melayan kita pada hari kedua. Kita dah hilang rasa celoteh tu lah. Dia insyaAllah kakak bersama kakak pula ni dekat tu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, tu makan. Tak tahu kalau ni yang pakai tercantik. Tak payah. Semalam tak dibagi orang cakap. Kat sini sama orang. Okey. Terima kasih di atas apa ni
pertama bermarhaban, doa selamat daripada apa ni Orhan dan ucapan semangat daripada Datuk Yes, that's right. Alah Datin, senyum Datin. Silakan kalau dekat depan tu tak muat, dekat sini. Tapi jangan lupa ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baca lagi. Dua kali dah. Kita baca doa makan tak sampai lah. Memang kenyang ni. Kalau kali baca, kenyang. Jangan habiskan tak. Tak ada siapa lagi nak makan. Sama. Agaklah kita membantu saja. Tak, tunggu je. Panjang je panjang. Jom. Monggo monggo. Kalau tak mau. Monggo kini. Kita ada menu apa ni? Kita ada menu apa? Hari ni kita ada menu apa ni? Hari ini kita menyediakan menu mi curry. Kuah laksa. Signature daripada Kak Yan. Mi kari kuah laksa ke? Kuah kat kuah laksa. Jago cai. Jago cai tak tahu dah tu. Tak tahu. Kucai tu. Jago cai. Ni chef ni. Ni kuahnya kena boleh buka Boleh. Mantap. Oh, ini takut dia tu. Wah. Okay, Mi. Ambil Mi. Special. Nasib baik Mi kari kuah kari. Kari kuah warna. Tak ada bikin no. Aku nak bergambar. Makan. Hari kedua makan 5 batlong. Mi kari. Ni saya tengah makan ni. Pan, mana kau makan? Nak makan? Makannya putih. Mana dia suka tu. Okey. Tak apa ambil dulu. Ada kuah. Burhanuddin ni awak punya lah. Oh, ya ke? Aku letak je situ nanti aja lah awak. Tak ada kuah kan? Dari kuah sini. Kan dah ambilkan. Nak makan tak? Yang mimin je mau tak. Oh, dia tak kuah senyap je Ya, sorry. Makan dulu dalam tidak makan dalam. Kuih, ambil kuih. Oh. Ni. Dalam yang puasa ni Ayo, tadi kita datang tau. Tak kena ada. Oh, ya ke? Iya, kita datang ke kuasa. Janganlah. Masuk pada siang kan? Itu yang masak. Itu yang masak. Dah saya dari mana ya? Main batu. Masak. Malam. Kanan maknya kan. Yo. Yo.
Jom, Pak Long. Apa? Apa nak? Air batu nak? Ya? Ini yang atas ni lah. Cranberry jom. Air bunga, air daun ada tak air daun? Ini air bunga. Daun betul mah, daun betul. Air daun. Dia nak dia. Saya tak minum dia belajar. Dia baik-baik tu. Umpai-umpai ke celup ikan dalam. Goreng je. Apa? Bajunya. Sisi jangan lah bangga banyak. Itulah jadi Isyak. Hari Minggu je jogging kat KLCC. Jogging mak. Amboi Cari awet kat KLCC. Pasal sangat budak dalam eh? Lah. Apa? Jumpa. Dia 3 tahun. Nanti jumpa lah. Rumah kita dekat je kat situ. Rapid light tu macam Jumpa kali lah Korotan. Jaga siap. kita ajar tau. Ajar ke lepas situ. Ni. Kalau nak jalan kan, dia Isyak. Kita ajar kat Beli kata henggo. Ha. Oh, dah Memang hilang jalan je. RM10. Kan? Sebulan tu jalan lah. Jalan lah dah ada. RM50 je. RM20 je. jalan kelas dia. Dia LRT dengan bas rapid. Oh, bar repeat pun boleh kan? Itulah dia kata awal-awal dia bawa kereta dulu. Tengok dulu floor kat sana macam mana. Tak bagi lagi. Tapi dia sebelum ni pun kalau bagi Itu bukan sepatu. Timur rupanya pasung timur mana-mana. Oh, macam operation tu kan? Yang garpu di bawah. Sejuk je. Satu beribu. Bayang tak tinggal. Masjid lah. Yoga masjid. Masjid kan. Kita dengan motor, dengan Kalau dia telefon tambahin kalau ada tu lah. Mama ada dia jatuh di makan. dekat lu kalau rumah kan yang rumah Tanjung sedap panas belanya Datuk nak makan. Kita makan Itu betul.
Yang itu kan yang tu orang pasal tangan nanti kan. Okay, kita nak balik kan? Kita nak balik. Ya. Makan puas dengan Tok Long. Ya. Jangan saya balas. Berarti ada terima kasih. Laki dia tu. Aduh, dia baca. Garang isteri aku. Gambar. Gambar. TikTok dulu lah perempuan-perempuan. Tak mau cek lagi. Tadi posing. Beratur. Beratur. Tak payah. Pink. Ikut color. Biru. Pink. Ramai dia pink. Hijau. Mama dia masuk. Ni. Merah. Bergaji sini. Merah. Bergaji sini. Jangan jual kau gambar ni baby. Jangan jual. Sepa hijau lah. Tak nampak kamera yang mana. Oh, pink. Oh cantik. Satu sini. Ini sebenarnya nak buat apa bang? Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu, okey. Lepas tu nanti baru buat yang ni, fashion show. Jangan tutup blue brand ni. Jangan tutup. Jangan tutup. Bagi nampak. Izana tak nampak. Izana tu dah lah kecil. Jangan balik ke depan. Aku nampak kepala je tau. Ini biru. Ada biru. Ada. Kiri kanan ni awak Depan. Putri Gunung Ledak. Ni yang Putri Gunung Ledak. Ni sana lagi kat atas sana lagi. Sikit lagi. Semua biru. Kau tak nampak pink. Ji mengiring. Giring. Nampak kurus kan? Giring. Sana lagi. Okey. Sana lagi tu. Bergendi dua je. Okey, ni dua. Okey, dah. Okey, ambil gambar. Video terus. Blue black tengah. Dah masuk kumpulan nasyid. Okey dah? Ada cek tak? Tak ada. Belum. Kakak sana. So dia duduk lah. Mangkau hijau. Okay, 1, 2, 3. Tengok baby. Okay, sini. 1, 2, 3. Kalau perempuan tu lambat. Okay, 1, 2, 3. Ini cantik. Okay, pose lain. Okay, pose lain. Pos lain. Jawab pos. Ini pos. Okay, orang sebelah buat love. Dah Kursi. Kau masuk. Okay. Semua tak jadi love. Muka mau dia tak nampak. Oh, sikit. Itu. Tiba. Okay, lagi. Okay, video. Hidup. Macam mana? Tunjuk. Seorang-seorang daripada adik. Dari sini seorang pergi depan, satu ke sana. Tunjuk fashion. Jalan lepas tu pusing. Ke sana tak? Seorang-seorang tengok, tunjuk ni. Tak ada, sini dulu. Contoh. Ini. Dah. Masing-masing naik
Ramai ni siapa juara dia. Satu. Satu. Okey. Sini tau, berhenti kat Nah, situ. Berhenti kat sini. Seorang-seorang tau. Itu 5 minit. Itu 5 minit. Jangan sampai basic. Okey. Fokus kaki sikit. Okey kan. Bang dekat bang. 1 2 3 bang. Sekejap. Okey. Okey. 1 2 3. Terus sana. Okey. Cepat. Punya baju. Dia bagi. Terus lagi. Okey, jalan. Sampai itu. Satu. Ini 5 minit. Wow. Okey, wow, dapat boleh. Next. Cepat, dah cepat. Bagi laluan, bagi laluan. Sebelah ni tolong. Mari ikut color. Nazran satu. Jom. Sini lah. Ini kat kereta, ini kat kereta. Betul lah. Nampak tak? Kau sana lah ni. Mana 1 2 3 ni? Yusri. Yeah. Panjang dia nak gaya. Okey, Kak Baja pula. Okey. Tengok lagi sekejap je. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Freestyle. Freestyle. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Tujuh palung. Tujuh palung. One, two, three. One, two, three. Okey. Senang orang ni buat ni. Video. Buat. Yelah.
Sini belakang ni. Silat. Oh, silat. Yalah, kalau lari kan tak boleh. Okey. Ya. Silat.